Wow, janganlah tanya soalan feedback. Macam mana aku tadi kalau kita tak bersedia dengan benda ni? Apakah? Jangan saja-saja sibuk nak tanya pasal feedback kita punya persembahan tu kalau kita tak bersedia untuk mendengar jawapan yang pedih. Ramai yang suka tanya soalan macam ni. Macam mana tadi saya atas pentas okey tak? Persembahan saya tadi tu, ucapan saya tadi tu menarik tak? Ramai suka tanya, tapi tak ramai yang mahu untuk menghadap realiti. Bila orang bagi komen ataupun kritikan sikit, dia dah mula rasa merajuk, dia rasa down, dia rasa macam lepas ni aku tak nak cakap dah. Ada yang tarik muka, ada yang defensif bila dengar komen dan juga kritikan. Ingat ini akan menyebabkan anda tak boleh masuk dalam growth zone. Sebab anda nak selesa dalam anda punya comfort zone. Rugi. Jadi kalau nak jadi komunikator yang hebat, tanya feedback daripada orang, tapi dalam masa yang sama, keraslah sikit. Kan? Dengar dan hadap. Ambil kritikan itu sebagai satu booster untuk kita improve diri kita menjadi lebih padu. Apa? Kalau tidak nanti kita akan terus jadi speaker yang syok sendiri. Kan?